Menjemput sempena Ramadan, kita sama-sama menunaikan zakat untuk keberkatan perniagaan kita bersama. Assalamualaikum. Hospital yang lancar operasinya bukan hanya bergantung pada doktor dan jururawat, tetapi juga pasukan teknikal di belakang tabir. Kami berkesempatan menziarahi MSJM Niaga Sdn Bhd, sebuah syarikat yang memfokuskan kepada kerja-kerja penyelenggaraan dan servis fasiliti hospital. Ditubuhkan pada tahun 2018 dan diterajui oleh Encik Muhammad Nur Hakim. Dengan kepakaran dalam kejuruteraan mekanikal, syarikat ini berkembang dengan kukuh dan kini terlibat dalam pelbagai projek penyelenggaraan fasiliti hospital, terutamanya di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dalam sesi ini juga, kami sempat berkongsi tentang kempen Ramadan yang dijalankan serta projek pembangunan Mahat Hafiz Al-Fatih. Semoga jalinan ini membuka lebih banyak ruang kerjasama dalam usaha membina manfaat buat masyarakat dan ummah. Kami mendoakan perusahaan MSJM Niaga Sdn Bhd terus makmur dan diberkati. Menjemput sempena Ramadan, kita sama-sama menunaikan zakat untuk keberkatan perniagaan kita bersama. Assalamualaikum. Ingat zakat, ingat tunai zakat.